Zam. 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 What? Sonok lari kat sini. Kau kena anjing liar. Aduh, tahu buat apa tadi ni? Kolam, kok siapa bawa anak-anak boleh mandi sini. Sampai Zam. Sampai. Tengok tu. Weh, view dia pun cantik belakang View tengok. pantai. Dengan pokok apa semua tempat OTD. Ni untuk pok-pok mak-mak lepak ni. Ni kolam cetek, yang tu kolam mak. Weh, ada tulis CC Zam. Flat room ni nampak kat atas tu. Mak dengan ayah lepak. Betul noh. Anak-anak. Memang sampai hotel ni. Clear. Hai, buah apa ni Zam? Buah ni makan boleh tapi esok berbuih mulut. Berbuih mulut. Okey, assalamualaikum guys. Aku dengan Zam berada di mana kita Zam? Di Sisi Resort Pak Sisi Bara. Resort. The best lah aku rasa kalau dekat Pak Bara ni Zam. Kalau di Pak Bara aku ingat hotel ni hotel yang paling besar dan cantik dan selesa lah kira. Selesa lah. Kita. Lepas tu ada beberapa orang yang boleh cakap Melayu. Betul. Jadi senang. Ada adik yang bercakap Melayu. Ada main kat restoran pun boleh senang boleh order. Bilik dia ada berapa Zam agak-agak Bilik dia ada dekat 50 bilik. Wih, banyak. 50 bilik. Satgi kami tunjuk bilik yang kami duduk. Yes. Tapi dah koceh sikit lah kami dah lena dah. Semalam main letih. Kita tak ada nak buat gambar Tapi video. sini best breakfast dia macam-macam. Breakfast macam-macam betul. Boleh tengok. Harga bilik termasuk dengan breakfast lah. Including. Betul. Okey. So apa boleh tengok lah Zam. Belakang kita ni apa dia? Memang laut tu ya. Memang laut pantai lah. Pantai Tapi bila nak kering dia jadi sandbar. Dia jadi sandbar, boleh jalan kat sana, morning walk, memang best geng. Dan boleh main bola dia tu. Boleh main bola. Boleh. Lepas tu belakang kita ni ada Kolam. swimming pool. Swimming pool. Okay guys, sampai tengok bangunan ni bawah restoran ya. Atas bilik apa? Meeting. Atas bilik meeting. Atas bilik meeting. Situ hampa boleh lah ambil gambar. Ada Sisi Resort. Sini untuk kita buat makan dinner malam. Lepas tu ni welcome to Sisi Beach. Oh, sini dia padang ni dia boleh buat. Untuk kita buat dinner. Siapa nak buat private dinner, company dinner, set up kamera. Majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan. Sini. Sini. Wedding event apa semua. Event boleh lah. Tu kat ujung tu. Tu benda apa Zam? Yang mana? Oh, stage. Stage. Dia buat stage. Untuk artis. Lepas tu tempat selfie kot noh. Selfie ni. Pintu gerbang lah, pintu gerbang. Jom kita pergi tengok pantai dia. dia. Dia punya range sewa dia punya apa? Harga bilik dia tak mahal kot sini Zam? 1,000 lebih kat lah. 1,000 baht lebih kat. 1,200 baht. Mungkin lebih lah. Mungkin 1,000. Tengoklah. 1,300, 1,500 tengok kada cuti lah. Sebab ada banyak type pilihan. of room. Ada bilik family, ada bilik untuk dua. Lepas tu tengok pula seasonal. Kalau low season tak sampai 1,000. Kalau lebih. Lebih 1,000 lah. Lebih dia punya standard rate. Starting rate dia dalam 1,200 lah. 1,200. Lepas tu kalau musim busy tu dia lebih sikit. Tapi tak apa, besar bilik dia selesa. No? Pap. Oh, macam drone terbang tu lah. Kulit ikan duyung. Apa tu ni? Lah, ni tempat duyung. Tempat duyung mana? Tinggal kulit taruh. Hampir duduk belakang tengok. Jadi ke mana? Oh. Aku jadi dugong lah. Cuba tengok. Macam elok dah. Aku jadi dugong lagi. Cuba tengok. Duduk belakang tu. Oh, ini ekor duyung. Ingatkan ada di Songkla saja. Aku jadi dugong. Tu dia, tak padan Zam. Aku jadi dugong. Ekor dengan perut tak padan. Oh, cantik weh. Ada beach hut kat sini, boleh relax, duduk atas sound lounger. Boleh main bola. Oh, boleh main bola lepas ni geng. Tu dia. Langkawi mana? Tak nampak. Langkawi sana. Langkawi Kelabu. Langkawi Kelabu ujung tu. Yang ni? Tahu-tahu. Yang ni Pulau Besar. Cantik no. Tu ada boat tang tu pula, hampa boleh ambil gambar long tail boat. Lepas tu kat ujung tu boat kan. Boat nelayan. Cantik lah. Ni pantai dia. Memang luah pantai dia. Nak main, nak buat sandcastle dengan anak-anak, nak spend time. Memang cantik lah. Betul. Okey no. Okey, naka. Okey guys, sampai tengok. Memang angin timur memang tengah best lah ni Zam. Kalau kata duduk hotel ni pun rasa boleh jalan kaki kat depan ni. 7-Eleven ada. Ada semua. Kedai-kedai makan kat tepi banyak, ni. Banyak. Kalau nak pihak dekat Pak Bara viewpoint tu, boleh. Depa ada sediakan apa tak? Tu. Macam taksi. Jom kita pergi tengok. Jom. Macam sample aja. Malam-malam cantik ni, bawah ni ada lampu. Ni lah dia yang kereta yang disediakan oleh hotel untuk bawa pelancong daripada jeti ke kedai-kedai. Ni laut dia. Macam tut-tut lah. Macam tut-tut. Tapi kereta jenis apa ni dah? Aku tak pernah tengok. Kereta lama ni kereta ni. Kereta lama? Taksi dulu macam tut-tut lama dulu. Tut-tut lama? Tut-tut lama. Jadi kalau ni hang tengok, dia tak ada pintu. Zam, Datsun Zam. Datsun lah. Datsun 1,300. Naik kat atas? Caduk tu tak? Kecil. Tak celui? Tak celui. Hang tak faham masuk dulu? Dalam jubuk masuk. Aku nak try ambil daripada depan. Wih, sampai. Oh, cantik tak? Cantik. So nak pergi ke pasar malam apa semua-semua tu? Boleh abang pergi tinggal situ, saya atas lagi ambil balik. Boleh menggunakan perkhidmatan hotel bagi. Boleh naik apa orang kalau kita tengok ni? Yang ni boleh naik 10, boleh naik kot. 10. Boleh naik. Tu noh, 5 belah ni, 5 belah ni. 6 boleh dapat 12 orang noh. Cantik sekali ni depan seorang lagi, dua orang. Unik. Oh. Baik.
Cak. Cak Rurang. Rurang. Oi Zam, Wah, belakang hang tu apa? bilik hotel. Oh bilik ya? Ha. Awak yang duduk jauh sangat. Aku tak larat jalan. Andera aku teruk haram. Letih. So belakang Belum hang aku. tu bilik ya semua ni. Bilik ni. Lepas Satu tu ni queen. depan tu ada lagi. Depan tu untuk yang bilik 2 katil. Oh yang bilik kita duduk tu ah. 2 katil. Oh nu bangunan tinggi tu. Bangun tinggi. Reception pun bawah tu Zam. Di sini bawah, lepas tu dia ada Dia ada family room sana. Oh. Di sini untuk bilik yang queen je lah. Satu katil besar queen. Oh okey. Sini. Untuk couple lah. Untuk suami isteri. Alik pula madu. Tak boleh. Ha. Tamat tak mau dosa. Betul Bye bye. Rurang. Rurang. Hang bawa aku main mana Tam? Kita kena kopi dulu. Kat mana? Tu Black Sea Coffee. Ni restoran ni nama. Ya. Black Sea Coffee jom. Nak pesan latte? Pai. Matcha? Pai. Sini. Jom. Okey. Rurang. Mai. Rurang. Ni kawan ni? Nego apa? Ni kuih tradisional. Kuih tradisional. Sisi punya lah. Bukan dia orang luar. Oh, bagus nah dia bagi Ni pegang. bunga budak. Bunga budak. Bunga budak. Oh cantik Ha. Bunga budak noh. Wow. Yang tu simbol kasih lah. Simbol kasih pun ada. Ha. Oh, ada simbol kasih. Ni. Boleh cakap Melayu? Rakam boleh. dia. Boleh. Boleh cakap Melayu. Nek Noi. Nek Noi. Okey, jom. Pergi sana Zam. Baik. Kopi. Jom Nek pun Noi. nafsu. Oi, luah lah Zam. Zam. Luah lah restoran dia. Dengan bersihnya, dengan luah dia. Kapasiti bang ramai boleh 200 orang boleh masuk. Wah, 200 boleh masuk ni. Kalau betul-betul lah. Betul. Besar. Lepas tu ni kopi ya Zam. Ni kopi lah. Cak kopi. Kopi. Oh, kopi. Ni adik yang buat kopi. Oh. Abang yang buat kopi. Oh, abang buat kopi. Abang put Malay dai mai. Medai. Adik, nong. Medai put. Oh, ni put Thai nah. Okey, adik dengan abang ni put Thai. Nu sana ada put Malay. 2 orang song. Boleh. Okey. Okey, tu dia. Menu-menu dia. Oh, sedap Zam. Sedap ah. Ayak dia orang tengok. Oh, tempering almond coffee. Oish, bagus. Sampai lah tempat hang bawa Zam. Rurang. Zam, sabar Zam. Aku tengok tak boleh di. Awak. Senyap-senyap kena kencing manis ni. Tengok mana-mana tak boleh dia kan nak makan manis. Jangan kena potong kaki lagi Zam. Allah, dok dia punya selection dessert je tu, dia punya ni banyak. Kena gerd dengan hang ni. Adah. Semua benda bagus-bagus jumpa orang tengok. Sabarlah Zam. Ni Sabarlah. es krim pula. Aiskrim tu bubuh atas ni Zam. Allah sedapnya Aku tak lega dah dalam jaket tu. Aduh, hang tengok tu Allah es krim pada Allah. Aiskrim macam-macam jenis Zam. Aduh. Ish, tu dia. Mampu dah. Pergi dah kita. Mampu dah. Jom, pai. Aku pergi tak larat dah. Aku lapar es krim. Ambil dulu. Aku cari tempat duduk dulu. Pi. Oh, cantik ni. Oh, luah geng. Pagi tadi penuh ni. Sekarang kami main dekat tengah hari sikit. Jadi tak berapa ada orang tapi tempat dia selesa geng. Apa kena main? CC Resort. Tu. Apa screenshot ejaan dia. SEESEA. CC. Tengok laut Resort. Okay guys, Assalamualaikum. Jangan lupa singgah duduk kalau hampa main Pak Bara, hampa kena duduk dekat CC Resort. Okay, kadang-kadang orang Malaysia ni mai ada yang tak boleh berbahasa Thai kan. Ada kalau tempat-tempat ni ada juga yang tak boleh bahasa Inggeris. Jadi apa main CC Resort ni tak apa. Adik ni ada kat sini dia boleh cakap Melayu. So sekarang aku berada di dia punya restoran. Restoran ni buka pukul apa adik? Restoran sini buka pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Oh, 8 pagi 8 malam. So ada breakfast, lunch dengan dinner. Ya. Kalau lunch dengan dinner tu makanan apa? Makanan yang sini Thai food lah noh. Thai food. Makanan Thai food. Seafood. Oh, dengan seafood. Ya. Tom yum ada? Ada. Kengsom apa semua adalah ikan-ikan. Ikan siakap. Okay guys. So jangan risau, mai sini jumpa adik 2 orang ni, depa 2 boleh cakap Melayu dekat CC Resort. Terima kasih adik nah. Ya. Guys, jangan lupa support kami. Like, comment, And share. share. Ya. Rurang. Rurang.